Ni body casing casing plastik tapi kualiti kaca HD for 11P Dah air mercik semua dah masuk ni. Ni saya akan basuh ni cover untuk kipas dengan motor pun saya akan basuh. Basuh biar kering tu. Ni pun sama, saya basuh semua ni. Baik kaca Ini made in Germany Motor pun sama Made in Germany motor dah. Lepas tu barang dia mahal lah, spare part dia. O-ring dia pun saya tak pernah tukar lagi. Dah berapa tahun dah. Tukar minyak hitam dia. Dengan minyak, saya tukar minyak hitam dengan saya pernah tukar dia punya hose. Hose dia tu tahun ketiga ke tahun keempat dah crack. Dia barang Europe ni tahulah. Dia barang Europe dia panas, dia cepatlah rosak. Dengan kita punya climate lain, sana sejuk kan. Lain dia punya cara dia, dia punya minyak hitam pun lain. Dia ada antifreeze. Kita pakai 10W30 dah cukup dah. Dia mungkin pakai 5W40 ke, tak tahulah. Yang ni body dia belah kiri kalau depan ni. Yang ada off. Ni ada label ni lah. So kita baringkan dia. Taklah kayu sebelah sini. Sebelah ada tayar tu okey lah. Nanti dia akan stable lah. Okey, untuk motor ni tadi kita ni pasang dulu. Dia punya cap cover ni, cover motor pasang masuk. So ni lah slot dia ikut. Itu dengan kipas Lepas ni tutup dia masuk bawah. Dia ada dia punya shaft di bawah tu. Sekejap saya tunjuk. Okay, ni shaft dia tengok. Masukkan ni kipas dia. Dia ada dia punya macam benang tu ikut je masuk. Okey, dah pasang tadi. Tengok. Dia punya cap ni cover untuk motor. Okey, dah pasang kipas tadi, pasang cap dulu cap ni tadi kita masukkan getah ni dulu kiri kanan. Getah okey. So rapatkan lah. So nanti dia tak kisah lah. Dia dah ada punya penahan dia tu. Okey, sebelum masuk motor kita kena pasang getah dia lagi Ni ada lagi getah dia. Ini pun sama dia sama je ni, boleh tukar. Ini kita masuk slot sini Tengok ke atas. Satu ni Ini penahan motor dia ni. Lagi satu sini lah slot dia. Okey, macam ni Dia punya lubang pipe ni menghadap sini luar. Okey, kita tengok. Okey, macam ni dulu kan Okey, dah masuk motor. Lepas tu wire dia. Ada video saya tengok dia lalu bawah ni, masuk dalam bawah ni. Tapi daripada saya beli, masa saya pernah buka dulu 2 kali lah buka. Memang asalnya dia lalu macam ni wire dia. Lepas tu dia ada slot ni kan. Slot ni masuk Dia ada 2 juga Satu ada lengkung, satu yang rata. Lengkung, yang rata. So yang rata masuk bawah masuk dalam slot ni. Okey, tu nanti dari sini ke atas sini dengan cantik Okey, sini gunakan Sebelum masuk body ni jangan lupa ni macam holder untuk dia punya kepala untuk scrubbing kot. Kiri kanan boleh situ Ni kita dah masukkan body dia sebelah kanan ni. Sebelah kanan daripada ni lah. Dari depan Okey, semua ni lah masuk ngam dari semua slot. Memang kena agak-agak juga lah sebab ada yang tak juga kan. Memang kena agak-agak sikit, susah sikit. Bagi ngam lah. Semua dapat masuk semua okey lah. Okey, ni saya punya biasanya nampak macam cara keluar sikit Ni kita buka boleh tengok balik mana yang tak masuk. Okey untuk skru dia ada 19 semua saiz sama sorry. Ni guna top saiz T15 T15 screwdriver top. Ada 19 skru Jadi kita ikatlah dulu yang part plastik lain nanti dulu. Kita pasang ni dulu. Handle ni pegang ni. Ke dalam ni. Ke bawah. Kat switch bawah. 1 2 3 4 5. Ini bawah sekali 6 7 8 luar ni sebelah apa ni besi ni 9 10 11. Okey, pasang 11 kita ketatkan dulu Okey ni 15. Okey. Okey, tadi dah pasang 11 dulu mana yang saya tutup tadi, yang bahagian yang dalam lah. Yang luar ni nanti ada lagi 8 So 8 ni sini yang kaki ni 2. Kaki ni sini Kita pasang kaki ni dulu, baru boleh dirikan lah. Okey. Ni masuk bawah ni ada slot dia tu. Ada 1 2 3 4 sebelah dia. Jadi ni pada slot dia 4. Jadi kita akan masukkan. Kita skru lah, ada 2 skru satu kanan, satu kiri lah. Okey. Ni kaki dia masukkan ikut je ni bentuk dia nampak. Boleh ni masuk dia slot ni. Tu lubang untuk skru lah tu. Okey, kita masuk kaki dulu. Ni kita dah masuk sebelah sini. Dia tricky sikit kena main-main sikit. Dia fleksibel. Jadi boleh goyang-goyang supaya kita boleh masuk ke slot ni. Bawah ni. Tengok mana. Tu Okey, kita boleh masuk skru lah. Dua skru So mana-mana sebab dia sama. Letakkan. Tiga lah. 2 Okey, kaki dah pasang. Ada bagi 6 lagi So kita pasang juga dia punya gun holder ini. Gun holder. Ni Ni ada warna kuning ni gun holder ni. Sebelah kanan Ni ada holder kuning ni. Sebelah sini Ada slot juga tu. Masuk je. 1 2 3
Ini tadi yang 11 kita dah ikat bawah tadi. Dia kat bodi pemegang ni 3 je. Okay. Yang ni tak ada apa-apa lah. Tak ada ganula, tak ada apa. Dia cuma slot kosong ni masuk je. Okey. Skru dia 1, 2, 3. Okay, saya pasang ni. Kita nak pasang handle untuk ni lah. Aluminium apa ni? Ni aluminium handle. Ada slot juga tu. Slot tu masuk je dalam lubang aluminium ni. Okey. Fit. Masuk skru lah. 2 lah. Okey, dah siap lah pemasangan water jet kita. Jangan lupa yang saya cakap tu, getah ni. Macam ni. Pemilihan pandai yang dia nak fikir semua ni. Ni macam ada loose sikit ni. Ni kena letakkan lah skru yang ni kot. Okey, jangan balik kau. Okey, lepas tu kita nak pasang ada lagi bang tu. Ini bang ni jangan lupa. Filter air ni. Okey, masuk sini Adapter dia. Ni lah. Tap adapter ni. Pipe adapter. Okey, ngam. Siap ni. Ada gulungan tadi. Ni pemegang dia mengikat kabel tu. Okey. Lama. Pola. Cantik. Okey, untuk kaca profesional HD 511p. Makanlah. Okey.